Pernah tak rasa buntu? Anda dah bagi semua jawapan, arahan pun dah cukup jelas, tapi tim macam tak gerak ke mana-mana. Stuck. Macam ada sesuatu yang tak kena. Kalau anda pernah rasa macam ni, memang kenalah topik kita hari ni. Jom kita bongkar. Inilah soalan cepu mas dia kan. Logiknya simple je. Kita sebagai leader bagi solution, tim patutnya makin perform. Tapi realitinya selalunya tak jadi macam tu pun. Inilah paradoks yang buat ramai leader yang hebat-hebat pun pening kepala. Sebabnya, dari dulu lagi kita dah terbiasa dengan idea ini, leader ni macam hero lah, kena ada semua jawapan. Kita diharapkan jadi Google untuk tim, pegang peta, tahu semua jalan. Pressure dia tu bukan biasa-biasa kan? Tapi, apa kata kita cuba flip the script? Macam mana kalau kita kata kuasa sebenar seorang leader tu bukan pada jawapan, tapi pada soalan yang dia tanya? Ini bukan sembang kosong tau. Buku NLP at Work memang cabar kita untuk ubah cara kita berfikir macam ni. Dan inilah dia, the big idea dia. Kunci nak unlock potensi tim anda yang sebenar-benarnya tu bukan dengan arahan, tapi dengan sesuatu yang lagi fundamental, iaitu rasa ingin tahu. Atau kita panggil curiosity. Yap, semuanya bermula dari sini. Okey, tapi kejap. Jangan salah faham. Curiosity ni bukan macam polis soal siasat atau nak uji power staff anda. Tak. Rasa ingin tahu yang kita maksudkan ni ialah keinginan yang jujur, yang ikhlas, nak faham dunia dorang. Nak tengok masalah dari mata dorang, tanpa sebarang penghakiman. Pendek kata, ia adalah empathy yang dipraktikkan. Bunyi macam best kan? Teori memang sedap didengar. Tapi, in real life, apa jadi? Kalau anda betul-betul mula guna pendekatan ni, apa benda yang betul-betul akan berubah dalam tim anda mungkin seawal esok? Ada 3 benda. 3 transformasi besar akan berlaku, bukan sepakat prestasi je berubah, tapi a whole culture team anda tu boleh transform. Jom, kita go through satu-satu. Okey, flow dia macam ni. First, anda akan betul-betul faham apa realiti dorang. Lepas tu, bila dah faham, nombor 2, anda akan mula cakap bahasa yang sama. Dan akhirnya, akibat yang paling power sekali, dorang akan mula berfikir sendiri. Jom kita tengok macam mana rantaian ni berfungsi. Okey, yang pertama sekali, dan ini paling asas, anda berhenti tengok masalah dari cermin mata anda je. Sebaliknya, anda mula nampak masalah tu dari banyak cermin mata lain. Cermin mata tim anda. Tiba-tiba problem yang nampak macam kusut dari side kita, jadi lagi clear bila tengok dari angle dorang. Next, nombor 2. Sesuatu yang macam magic sikit akan jadi pada cara anda berkomunikasi. Tiba-tiba, bahasa anda jadi in sync dengan bahasa tim. Dan ini bukan setakat pasal guna perkataan yang sama je tau, tapi lebih mendalam. Macam membina satu jambatan pemahaman yang kukuh. Bila anda bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, secara tak sedar, anda akan pick up dan guna perkataan yang sama. Tim anda guna. Benda ni dengan pantasnya akan membina rapport. Apa tu rapport? Senang cerita, ia adalah chemistry. Satu hubungan yang berasaskan kepercayaan dan faham memahami. Bila diorang rasa, bos ni sekepala lah cakap bahasa sama, kepercayaan tu datang sendiri. Dan inilah dia hasilnya yang paling hebat. The best part, bila anda berhenti bagi jawapan, dorang akan start cari jawapan sendiri. Daripada seorang pengikut yang pasif, dorang jadi pemilik masalah yang proaktif. Inilah anjakan daripada pergantungan kepada pemerkasaan. Mereka tak tunggu arahan lagi dah. Tak, sebaliknya, dorang yang memacu. Dan masa inilah anda dah berubah daripada seorang pemberi arahan kepada seorang coach. Inilah coaching yang sebenar-benarnya. So, nampak tak perbezaannya? Kita ada 2 pilihan. Bagi arahan, kita bagi satu lorong je. Sempit, potensi pun jadi terhad. Tapi, bila kita guna rasa ingin tahu, kita buka pintu kepada beribu-ribu jalan lain. Kita buka dialog yang boleh bawa kepada penyelesaian yang kita sendiri pun tak pernah terfikir. Jadi, kalau ada satu je benda yang anda nak ingat dari perkongsian ni, ingatlah yang ini. Kadang-kadang, soalan yang tepat tu boleh membuka potensi yang arahan tak akan mampu sentuh pun. Cuba fikirkan sekejap, betapa powernya satu soalan yang betul. So, soalan terakhir untuk anda semua. Untuk hari ini, dekat tempat kerja nanti, adakah anda akan jadi pemberi arahan? Atau nak jadi pencetus rasa ingin tahu? Pilihan tu di tangan anda. Dan percayalah, pilihan tu akan menentukan segalanya. Faham ke faham?